Oh, thank you very much. That was beautiful. Saya cuba boleh cakap sedikit Melayu. Sekarang pukul 10:30. You boleh nyanyi macam tu. Sangat bagus. I don't know. Like I understand for all the singers here, like warming up is so important. And I think this is it's a difficult time of the day to sing. I know, and like just to be able to sing like that, it warms my heart. Like, congratulations, that's really, really nice. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemersik suaranya. Terima kasih. Itu zaman ini orang lama. Itu dia. Abang, sedap. Boleh panggil abang ke? Tiba-tiba abang. Boleh. Masya Allah, sedapnya suara. Terima kasih. Awang-awangan berdiri bulu roma saya rasa. Cukup perencahnya. Cukup. Saya boleh imagine benda ni boleh dipentas yang lebih besar lagi. Macam tu. InsyaAllah. Okey, misal katalah ada rezeki masuk ke final lah. Saya bagi sedikit tips ya. Tips daripada segi vocal teknik. Abang ada suara yang sangat cantik. Tapi bila abang nak jerit ke higher notes kan, bila nak jerit tinggi lagi sikit, untuk certain huruf A, E, I, O, U, especially A dalam bahasa Melayu, abang imagine mulut abang buka besar ke atas. Sudah tak ada sakit jaw tu. Kalau itu jaw, so abang susah nak jerit lagi tinggi. Sebab suara abang bila tinggi tu sedap, bulat rasanya. And satu lagi, masa music break it's too long, right? So abang tak tahu nak buat apa dia. So abang lambai. Tapi abang tak boleh lambai 2-3 minit. Dah betul? Saya rasa mungkin abang boleh bagi sedikit puisi, sedikit saja penggunaan. Saja tips lah, gimmick. Okay bang? Good job abang. Okay. Well, I hope you can understand my Australian English. Boleh faham Okay. Saya akan translate kan. I've really only got one comment to make. I love your traditional clothing. It's magnificent. You look like a king on stage. Well done. Raja cantik bang. Macam raja di atas stage tu. Raja Sari. Raja Sari. May I ask, what's the diamonds in that, the headgear? Does that mean anything? Or? Ini